Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tiang bata yang digunakan dalam kerja pembinaan. Dalam kerja pembinaan, tiang bata memainkan peranan penting untuk menyokong dan menguatkan struktur bangunan. Terdapat dua jenis utama tiang bata iaitu tiang terasing atau pillar dan tiang berpaut atau pier. Tiang terasing ialah tiang bata yang dibina secara tunggal dan tidak berpaut pada dinding. Tiang ini digunakan untuk menyokong beban tertumpu seperti gerbang, rasuk atau bin, bumbung dan struktur binaan. Tiang yang dibina mestilah tegak dan kukuh supaya beban struktur dapat diagihkan secara sekata. Bentuk tiang boleh berbeza mengikut pelan dan reka bentuk yang bersesuaian. Bagi meningkatkan kekuatan, ruang tengah tiang boleh dipasang tertulang besi dan dituang konkrit. Pemilihan jenis bata bergantung kepada kos pembinaan, kesesuaian tempat dan kehendak pelanggan. Tiang berpaut ialah tiang yang dibina terikat pada dinding untuk menguatkan struktur daripada tekanan sisi atau beban dari atas. Antara fungsi tiang berpaut ialah menahan beban bumbung, mengukuhkan tembok, menambah kecantikan pagar, menyokong dinding penahan tanah daripada roboh. Jarak antara satu tiang dengan tiang yang lain biasanya ialah 3 meter dan tidak melebihi 4 meter. Langkah asas pembinaan tiang bata. Sebelum pembinaan dimulakan, bahan dan peralatan perlu disediakan seperti bata, mortar, sudut bata, alat aras dan benang penjajaran. Langkah pembinaan tiang bata ialah menanda kedudukan tiang, menyediakan mortar, menyusun bata mengikut ikatan yang betul, memastikan tiang sentiasa tegak menggunakan alat aras dan mengemaskan sambungan mortar. Selepas siap dibina, tiang perlu diperiksa bagi memastikan kedudukan tepat, struktur kukuh dan permukaan kemas dan rata. Kesimpulannya, tiang bata merupakan elemen penting dalam pembinaan bagi menyokong dan menguatkan struktur bangunan. Tiang terasing digunakan untuk menyokong beban tertumpu, manakala tiang berpaut membantu menguatkan dinding dan tembok. Diharapkan video ini dapat membantu anda memahami jenis-jenis tiang bata serta langkah asas pembinaannya. Sekian, terima kasih.